Alamak, kenapa layu lagi ni? Air dah cukup. Baja pun dah cukup. Matahari lagilah terik sini. Kenapa Anda ada masalah yang sama? Oh, patutlah. Ni punca dia. Tapi macam mana? Kebun ni dah lah luas. Macam mana saya nak pantau kalau macam ni? Tak apa. Saya tahu macam mana nak selesaikan masalah ni. Kita serah pada yang pakar. Kalau dah ada 3, dia transfer. Oh, kalau yang budak apa tadi, dia pun naik kursi roda. Duk provinsial tu dia boleh pergi mana-mana pun. Cik. Ya, Famin. Saya rasa saya dah tahulah apa masalah pokok tu layu. Okey. So apa masalahnya? Masalah dia pH-nya tak balance. pH tak balance. Okey. Air cukup? Air cukup. Cahaya Matahari pun cukup. Matahari pun cukup. Tapi susahlah kalau saya nak pantau satu persatu sebab kebun kita ni luas kalau kita tengok. Betul. Okey, kalau macam tu, jom ke lab saya. Dia wide area network, Nora. Famin, sini. Duduk sini. Ya, Encik. Okey. So, oleh sebab kawasan kebun kita tu luas, saya cadangkan kita pakai LoRa. Apa? Lofa? Bukan Lofa, LoRa, long range. Kan cuma is. Betul. Pasti dapat memudahkan lagi masalah kamu boleh diselesaikan. So ingat, long range ataupun LoRa. Okey. Perlu hantar data jauh tanpa Wi-Fi? Nak jimat tenaga tapi kekal berhubung? Memperkenalkan LoRa. LoRa adalah singkatan bagi long range di mana teknologi LoRa menggunakan teknologi modulasi yang membolehkan data dihantar secara jarak jauh dan lebih jauh berbanding capaian Bluetooth dan Wi-Fi. Untuk memahami lebih lanjut cara LoRa berfungsi, mari kita lihat blok diagram bagi satu projek yang menggunakan teknologi LoRa. Ini adalah blok diagram bagi projek Urban Farming pH Monitoring yang menggunakan teknologi LoRa. Blok ini terdiri daripada 3 bahagian yang utama iaitu input, proses dan output. Di bahagian input, pH sensor disambungkan kepada input mikropengawal untuk mengesan sama ada bacaan air baja bersifat alkali atau berasid. Bacaan asid adalah dalam julat 0 hingga 6, manakala neutral adalah pada julat 7 dan seterusnya bacaan alkali adalah dalam julat 8 hingga 14. Di bahagian proses, kita menggunakan mikropengawal ESP32 yang akan memproses data-data yang keluar dan masuk dan berinteraksi dengan LoRa sebagai jaringan komunikasi untuk penghantaran data jarak jauh dan penggunaan tenaga yang minimum. Di bahagian output, aplikasi Blink akan memaparkan nilai pH dalam bentuk ikon indikator yang menunjukkan sama ada air baja berasid, beralkali atau neutral. Carta alir ini menunjukkan proses penghantaran data sensor pH dari peranti slave ke peranti master menggunakan LoRa. Sistem bermula dengan master meminta data daripada slave. Jika berjaya, slave membaca data dari sensor pH dan menghantarnya semula kepada master melalui modul LoRa SX1278. Master kemudian memproses data tersebut dan proses ini berulang. Carta alir ini menunjukkan proses apabila peranti master gagal berkomunikasi dengan peranti slave melalui LoRa. Setelah permintaan data dihantar, jika tiada respons diterima daripada slave, maka sistem akan terus menamatkan proses. Rajah ini menunjukkan bagaimana sistem LoRa digunakan untuk menghantar data pH dari sensor ke aplikasi Blink.
Sensor pH menghantar data ke ESP32 slave yang disambungkan dengan LoRa SX1278. Data dipintahkan secara tanpa wayar ke LoRa master dan dihantar ke aplikasi Blink melalui Wi-Fi untuk dipantau secara langsung. Seterusnya, mari kita saksikan aplikasi teknologi LoRa yang telah diguna pakai di sebuah kebun komuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan perkenalkan satu inovasi daripada kami, iaitu Fertigation Monitoring System, di mana menggunakan sistem LoRa. Sistem ini menggunakan kawalan jauh. Ini adalah server dia, di mana server ini akan collect data daripada humidity sensor dan juga pH sensor. So server ini kita akan letak dalam greenhouse. Walaupun jarak dalam 15 km antara greenhouse dan kebun tiada masalah, kerana server ini menggunakan sistem LoRa. Seperti yang saya katakan tadi, server di dalam greenhouse akan collect data daripada sensor humidity. So seperti yang kita boleh lihat, sensor humidity ni akan kita letakkan di dalam pot ataupun beg plastik hitam pokok lah. So sensor ini menggunakan sistem solar, di mana kita boleh lihat di atas ada solar dan juga antena untuk menghantar data-data ke greenhouse. So walaupun humidity sensor ini diletakkan sejauh 15 km, tapi server di dalam greenhouse akan masih lagi dapat data yang kita hantar. Seterusnya, di sini juga kita boleh lihat bahawa kita mempunyai sensor pH sensor, di mana pH sensor ni akan diletakkan ke dalam air baja untuk kita menilai berapa pH yang sebenar di dalam air baja ini, untuk memastikan semua keadaan pokok-pokok kita adalah dalam keadaan yang terbaik. Dan pH sensor ini juga akan menghantar data-data ke dalam greenhouse, di mana greenhouse kita berada dalam sekitar 50 meter, yang di mana di sini tidak mendapat coverage Wi-Fi, tapi dalam greenhouse kita ada coverage Wi-Fi. So tanpa menggunakan Wi-Fi, pH sensor ini dapat menghantar data-data ke dalam server, dan server akan hantar ke cloud untuk kita display data-data tersebut. Kesimpulannya, Fertigation Monitoring System by LoRa dapat dilihat melalui telefon sahaja, di mana ini adalah pH sensor yang kita ukur di dalam baja tadi, dan ini adalah greenhouse kami. Server kami terdapat dalam greenhouse, dan di sebelah sana adalah fertigation area kami, di mana ianya mempunyai kejauhan sebanyak 50 meter, dan di sebelah fertigation area kita tidak ada coverage Wi-Fi, cuma ada di greenhouse saja. So di sebelah fertigation area kita menggunakan sistem LoRa, di mana LoRa tersebut akan menghantar data ke server, dan server yang akan display di dalam apps yang kami telah develop. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.